Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membentangkan pentadbiran berterusan bagi subjek PIMK 3253 iaitu pengajian hadis. Jadi ini adalah tugasan kedua iaitu pembentangan tentang sebab berlakunya kelewatan pengumpulan hadis dan juga kepentingan ilmu hadis kepada masyarakat serta pendidikan dan juga ekonomi dan politik. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Amar Zahim bin Osman dari kelas T1S2.08. Tidak lupa juga kepada pensyarah saya iaitu Dr. Zurina binti Zakaria yang banyak menerangkan ataupun memudahkan lagi kerja saya sepanjang membuat tugasan ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita teruskan. Okey, sebelum itu saya akan menerangkan ataupun tajuk ataupun tugasan yang perlu saya lakukan iaitu untuk merungkai sebab berlakunya kelewatan pengumpulan hadis. Okey. Baiklah. Jadi sebagaimana yang kita tahu, hadis merupakan sumber kedua terpenting dalam Islam selepas Al-Quran. Okey. Ia merangkumi sabda iaitu lisan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan hidup umat Islam dalam semua aspek kehidupan. Okey, tapi proses pengumpulan hadis secara sistematik tidak berlaku serta-merta selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika baginda hidup sekalipun. Sebaliknya, ia mengambil masa yang sangat panjang dan hanya dilakukan secara meluas beberapa dekad kemudian. Seperti mana kita tahu, pengumpulan hadis ni berlaku, kalau kita boleh tahu, ketika Imam Bukhari, Imam Muslim kan, Abu Daud dan sebagainya. Jadi kelewatan ini berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor yang mencerminkan keprihatinan umat Islam yang awal terhadap ketulinan ajaran Rasulullah. Okey, antara termasuklah larangan awal penulisan hadis, fokus kepada pengumpulan Al-Quran, kehati-hatian para sahabat ataupun sahabat ni berhati-hati, penyebaran Islam ke wilayah baru serta ancaman pemalsuan hadis. Okey, faktor ini memainkan peranan penting dalam membentuk sejarah pengumpulan hadis yang teliti dan berdisiplin. Jadi, lepas ini saya akan terangkan lagi bagaimana faktor-faktor ini menjadi sebab kepada kelewatan pengumpulan hadis. So, sekarang kita akan mulakan dengan sebab yang pertama, iaitu larangan penulisan hadis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penulisan hadis tidak digalakkan secara terbuka. Ini kerana Nabi sangat menekankan pemeliharaan Al-Quran. Okey, ketika itu Al-Quran masih lagi dalam proses penurunan dan belum lagi dibukukan secara lengkap. Okey, so terdapat kebimbangan bahawa jika hadis ini ditulis bersama-sama, ia mungkin akan bercampur dengan ayat-ayat Quran, lalu menimbulkan kekeliruan. So, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, janganlah kamu menulis daripadaku selain Al-Quran. Siapa yang menulis daripadaku selain Al-Quran, hendaklah dia dihapuskan. Okey, tapi larangan ni bukan mutlak. So taklah jadi mandatory larangan ni. Terdapat sahabat seperti Abdullah bin Amr yang diizinkan untuk menulis hadis. Beliau memiliki catatan yang dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah yang mengandungi lebih daripada 1000 hadis. Ini menunjukkan bahawa penulisan hadis itu berlaku, tetapi cara terhad dan tidak meluas. Kita pergi kepada sebab yang kedua, iaitu sebab yang lebih kurang daripada yang pertama juga, iaitu fokus utama pada pengumpulan Al-Quran. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika zaman Khalifah Abu Bakar, berlaku satu perang iaitu perang Yamamah, kan, di mana ramai hufaz Al-Quran gugur syahid. Sayyidina Umar dia mencadangkan kepada Abu Bakar agar
untuk mengumpul Al-Quran bagi mengelakkan kehilangan Al-Quran tu. Kan? Sebab ialah kan dah ramai para hufaz syahid. Jadi tak mau untuk kita kekalkan mukjizat daripada Allah SWT itu, maka Saidina Umar mencadangkan kepada Abu Bakar. Jadi usaha itu dimulakan oleh Zaid bin Sabit, salah seorang penulis wahyu. Usaha ini diteruskan dan disempurnakan pada zaman Khalifah Osman. Ya, ketika Khalifah Osman ni lah, dia menyatukan bacaan Al-Quran dan menyebarkan mushaf rasmi ke seluruh wilayah Islam. Okay, disebabkan usaha ini begitu penting dan mendesak ketika itu, maka pengumpulan hadis ni tidak diberikan keutamaan pada masa itu. Kita melangkau kepada sebab yang ketiga, iaitu para sahabat berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Sebab apa? Sebab mereka takut menyampaikan sesuatu yang tidak benar daripada Rasulullah. Ini kerana Nabi pernah memberi amaran yang sangat keras, iaitu sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebabkan itu, ramai sahabat yang lebih suka berdiam diri sekiranya mereka tidak yakin dengan sesuatu hadis. Mereka juga akan semak dan rujuk antara satu sama lain untuk sebelum menyampaikan apa-apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, Sayyidina Abu Bakar sendiri sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis walaupun beliau adalah sahabat terdekat dengan Nabi. Ini menunjukkan tingkat keprihatinan mereka dalam menjaga ketulinan hadis. Bayangkan, Saidina Abu Bakar yang mendapat gelaran As-Siddiq itu pun berhati-hati. Apatah lagi sahabat-sahabat yang lain. Baiklah, memasuki sebab yang keempat, iaitu penyebaran Islam yang sangat pesat ke luar Jazirah Arab. Okay, selepas pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin, Islam ni tersebar luas ke seluruh dunia lah. Terutama lagi keluar Jazirah Arab seperti Parsi, Syam, Mesir dan juga Afrika Utara. Jadi, para sahabat ni berpindah dan tinggal di wilayah-wilayah ini dan menyebarkan ajaran Islam. Okay, mereka membawa hadis tetapi secara lisan, bukan bertulis. Maka hadis tersebar secara tidak seragam, bergantung pada siapa yang menjadi guru di sebuah kawasan. Tambahan pula, tiada sistem rasmi ketika itu untuk mengumpul dan menyusun hadis secara menyeluruh. Hadis kekal sebagai ilmu yang dihafal dan disampaikan dari mulut ke mulut. Dapat kita simpulkan, sistem utama itu secara lisan lah, dari mulut ke mulut. Dan disebabkan para sahabat ini berpindah ke kawasan-kawasan luar Arab inilah, kalau kita meneladani sirah pengumpulan hadis ini, seperti Imam Bukhari lah kita ambil contoh, beliau pergi menuntut ilmu keluar daripada tempatnya, pergi menuntut ilmu sehingga ke Mesir dan sebagainya untuk mencari guru-guru yang berautoriti. Untuk sebab kelima pula, kita boleh kembali, dia macam throwback balik kepada zaman awal, iaitu zaman adanya Rasulullah dan juga para sahabat lagi. Pada zaman awal, umat Islam ni masih boleh bertemu dan bertanya terus kepada para sahabat. Yang mana para sahabat itu mereka hidup sezaman, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, mereka dianggap sebagai sumber rujukan hidup. Maka tiada keperluan mendesak untuk menulis dan mengumpul hadis dalam bentuk buku. Umat Islam ketika itu lebih menumpukan kepada pemahaman Al-Quran. Hadis hanya digunakan sebagai penjelas kepada Al-Quran dan ia boleh diperoleh daripada sahabat secara langsung. Jadi selepas para sahabat ni dah beransur-ansur meninggal dunia, maka barulah timbul keperluan untuk mengumpul hadis dengan lebih terancang. Baiklah, sebab yang terakhir yang boleh saya terangkan di sini ialah disebabkan oleh krisis politik dan kewujudan hadis palsu.
Ya, selepas pembunuhan Khalifah Uthman dan berlakunya Perang Siffin, umat Islam mula berpecah. Muncul puak-puak seperti Syiah, Khawarij dan juga penyokong Umayyah. Okey, jadi mereka ni buat apa? Mereka ni mula mencipta hadis-hadis palsu untuk menyokong agenda mereka sendiri. Agenda dan juga ideologi masing-masing. Contohnya, mereka mencipta hadis untuk mengangkat pemimpin mereka. Mereka mencipta hadis juga untuk memburukkan pihak lawan. Disebabkan situasi inilah, para ulama mula membangunkan kaedah ilmiah untuk membezakan antara hadis sahih dan juga hadis palsu. Ilmu seperti mustalah al-hadis, ilmu rijal dan juga ilmu jarh wa ta'dil mula berkembang pada ketika itu. Jadi kalau kita tengok pada sirah pun, pada sejarah secara zaman berkembangnya Islam ketika zaman Bani Umayyah, Abbasiyah dan sebagainya, ketika itu berlakunya pengembangan ilmu Islam di serata dunia. Jadi antara tokoh yang penting yang tampil kemudian disebabkan ilmu-ilmu ini, iaitu seperti yang mana kita tahulah, para tokoh ilmu hadis kitab Sunan Sittah, iaitu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Daud, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi dan ramai lagi sebenarnya. Mereka mengumpul, menapis dan menyusun hadis dalam kitab-kitab yang kita guna hingga hari ini, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi antara rujukan yang terkini ialah rujukan yang sahih lah boleh kita katakan, iaitu kitab Sunan Sittah lah yang banyak digunakan sebagai rujukan. Tapi antara yang sering digunakan adalah kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Banyak lagi lah seperti kitab Muwatta juga ada kan. Jadi baiklah saya simpulkan terus, antara keenam-enam sebab-sebab kelewatannya, sebab-sebab berlakunya kelewatan hadis ini, dapat kita simpulkan bahawa kelewatan dalam pengumpulan hadis ni bukanlah satu kelalaian kan, tapi satu penjagaan yang teliti terhadap kesahihan ajaran Rasulullah SAW. Ia mencerminkan kesungguhan umat Islam awal dan memastikan hadis yang sampai pada kita hari ini adalah benar-benar sahih dan boleh dipercayai. Semoga kita lebih menghargai warisan ilmu ini dan terus berusaha memahami serta mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan sebaiknya. Alhamdulillah, sekarang kita telah sampai kepada kepentingan menjaga ilmu hadis dari sudut kemasyarakatan dan pendidikan dan juga ekonomi dan politik. Sebab apa kita perlu menjaga ilmu hadis ni? Seperti mana kita tahu, ilmu hadis ni adalah sumber kedua selepas Al-Quran untuk menentukan hukum hakam dalam syariat Islam kan. Jadi sebab itulah menjaga kesahihan dan keaslian ilmu hadis ni sangat penting agar ajaran Islam yang diamalkan kekal murni dan tidak terpesong. Kepentingan menjaga ilmu hadis ini kita dapat lihatlah pada awal ni kita akan tengok daripada sudut kemasyarakatan dan pendidikan. Seperti mana kita dapat lihat di situ, yang pertama, membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, memelihara keturunan pendidikan Islam dan juga mengelakkan kekeliruan dalam masyarakat. Selepas ini kita akan saya akan terangkan lebih mendalam. Let's go. Antara kepentingan yang dapat kita lihat yang pertama dari segi kemasyarakatan dan pendidikan ialah untuk membentuk masyarakat berakhlak mulia. Okay. Hadis ni dia mengandungi ajaran Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh terbaik dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai seperti tolong-menolong, menyentuh jiran, menjaga silaturahim dan juga menolak kezaliman adalah antara nilai yang sering diulang dalam hadis. Okay. Jadi dengan menjaga keaslian ilmu hadis, kita dapat menyebarkan nilai-nilai murni kepada masyarakat secara tepat, sekaligus mewujudkan persekitaran sosial yang harmoni dan sejahtera. Sedang cerita, ini adalah menjadi panduan kepada umat Islam pada ketika inilah.
seperti mana kita tahu, Islam ni dia mementingkan semua perkara. Walaupun sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara kan. Sebab itulah dengan hadis yang asli ini, maka insya-Allah kita dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. Seperti mana ada sabda Rasulullah, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi dekat sini pun kita dah dapat lihat dengan jelas bahawa tujuan Rasulullah tujuan kerusulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membina akhlak masyarakat ini. Maka menjaga ilmu hadis ini adalah satu keperluan agar tujuan ini terus tercapai sehingga hari kiamat, insya-Allah. Kepentingan yang kedua yang boleh saya kaitkan adalah berkaitan dengan pendidikan, iaitu untuk memelihara ketulinan pendidikan Islam dan juga menjadi asas kurikulum pendidikan Islam. Seperti mana kita tahu, ilmu hadis ini adalah sumber utama selepas Al-Quran. Jadi, jika ilmu hadis ini tidak dijaga, jadi terdapat risiko tentang untuk penyelewangan ajaran melalui hadis palsu. Ini akan menyebabkan umat Islam terpesong daripada ajaran yang sebenar. Oleh itu, menjaga ilmu adalah sangat penting untuk memastikan sistem pendidikan Islam kekal sahih, kukuh dan berteraskan sunnah yang sebenar. Jadi ilmu hadis ni, pendidikan ini bukan sahaja menyampaikan fakta, tetapi juga menanam nilai, sikap dan panduan kehidupan. Para pendidik perlu merujuk kepada pakar-pakar hadis yang sahih untuk memastikan ilmu yang diajar adalah tepat. Imam Ibn Sirin pernah berkata, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah daripada siapa yang kamu mengambil agamamu. Jadi untuk memastikan apa yang kita sampaikan kepada pelajar kita satu hari nanti, jadi kita perlu mengambilnya daripada sumber yang sahih lah. Jadi dengan kita menjaga kesahihan ini, insya-Allah ilmu hadis ini akan terus terjaga sehingga hari kiamat, insya-Allah. Sekarang kita pergi kepada kepentingan yang terakhir daripada sudut kemasyarakatan dan juga pendidikan, iaitu untuk mengelakkan kekeliruan dalam masyarakat. Jadi sekiranya ilmu hadis ni tidak ditapis dan dijaga, kan, maka hadis-hadis palsu atau lemah akan mudah tersebar. Ini boleh mencetuskan kekeliruan dalam kalangan masyarakat seperti amalan-amalan bid'ah ataupun kepercayaan yang tidak berasas. Penjagaan hadis oleh para ulama menjamin bahawa hanya ajaran yang benar-benar sahih disebarkan. Benda ini kita boleh tengok pada zaman sekarang pun berlaku di negara kita sendiri, kan. Orang ni cakap, okey, Ustaz A ni kata boleh buat amalan ini. Ustaz B pula kata tak boleh. Ustaz C kata, oh makruh je tu. Jadi dengan adanya hadis yang sahih ni, dengan pakar rujuk ni, jadi kita akan tahulah mana satu amalan yang sahih dan amalan yang boleh kita lakukan, yang boleh dijadikan amalan dan sebagainya, insya-Allah. Sebab apa? Sebab masyarakat ni tak semuanya yang mahir agama, kan, orang kata, kan. Jadi sebab itulah apabila adanya hadis sahih ni, insya-Allah yang terjaganya hadis sahih ni, insya-Allah lah masyarakat ni tiada lagi kekeliruan dalam masyarakat, insya-Allah. Jadi kita telah pun habis untuk memakai kepentingan menjaga ilmu hadis ini dari segi kemasyarakatan dan juga pendidikan. Sekarang kita pergi pula kepada sudut ekonomi dan juga politik. Okey, yang pertama adalah untuk mencegah penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik atau ekonomi. Okey, tanpa penjagaan ilmu hadis, pihak tertentu boleh menyalahgunakan agama dengan memetik hadis palsu untuk menyokong agenda mereka. Ini sangat berbahaya kerana boleh menyebabkan kerosakan kepada negara dan juga rakyat. Maka, penjagaan hadis adalah benteng kepada eksploitasi agama untuk tujuan duniawi. Kalau benda ini pun kita boleh tengoklah zaman sekarang pun dekat negara kita pun ada berlaku, kan, ahli politik ni untuk mendapatkan kemenangan
Terutama pada musim PRU lah kita kata kan, untuk mendapatkan kemenangan dan juga kepercayaan rakyat. Adalah nanti hadis-hadis yang diambil tu kan, yang kadang-kadang ulama pun tak pernah dengar hadis mana tu. Kita cari kat dalam laman web yang berautoriti lah, seperti sunnah.com ke dan sebagainya, ada lagi. Kita cari pun untuk jumpa. Itulah dia. Itulah yang kita kata untuk kepentingan politik atau ekonomi lah. Baik, kepentingan dari sudut ekonomi dan politik. Yang kedua adalah untuk menjadi panduan dalam urusan ekonomi. Macam mana tu? Hadis ni banyak dalam hadis ni banyak menentuh tentang etika perniagaan, seperti larangan riba, penipuan dalam timbangan, dan juga keperluan untuk berlaku adil. Jika ilmu hadis ini dijaga, maka sistem ekonomi Islam dapat dijalankan dengan adil dan juga berkekalan. Ia juga akan membentuk para peniaga yang amanah dan tidak tamak, sekaligus mewujudkan kepercayaan dalam sistem pasaran dan perniagaan. Sabda Nabi Muhammad SAW, peniaga yang jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang yang benar dan para syuhada. Riwayat Al-Tirmizi. Jadi hadis ini mendorong umat Islam agar mengamalkan prinsip integriti dalam urusan kewangan. Justru menjaga ilmu hadis adalah penting untuk membentuk sistem ekonomi yang berteraskan nilai Islam serta mengelakkan ketidakadilan dalam masyarakat. Okey, kepentingan yang terakhir untuk kita menjaga ilmu hadis ini dari sudut ekonomi dan politik adalah untuk menjamin keadilan dalam pemerintahan politik. Rasulullah SAW menunjukkan pemerintahan yang adil, telus dan berteraskan syura. Dalam hadis banyak petunjuk tentang amanah kepimpinan, keutamaan menolak kezaliman dan tanggungjawab terhadap rakyat. Menjaga hadis ini dapat membantu untuk membentuk dasar politik yang berteraskan nilai Islam dan melahirkan pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Rasulullah SAW, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan ke atas kepimpinannya. Seperti mana diri kita sendiri, kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Macam mana kita nak pimpin diri kita sendiri agar terus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Rasul, dan jadi semua itu ada tertulis dalam hadis. Jadi kita buka hadis, kita teladani hadis, dan insya-Allah kita akan ikut ajaran yang benar kan. Tapi dari segi politik ni, kalau kita jaga ni, insya-Allah kita akan elakkan eksploitasi agama oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Seperti kalau kita tahu pun fahaman Syiah kan. Syiah ni banyak masuk dalam politik sebenarnya kan. Jadi sejarah telah membuktikan lah, kalau kita tengok sejarah pun, bahawa individu yang menggunakan hadis palsu ni banyaklah untuk menyokong kepentingan politik dan juga ekonomi mereka. Oleh itu, para ulama, seperti mana kita tahulah kan, para ulama pada zaman itu pula yang saya terang pada awal tadi, telah menubuhkan disiplin ilmu seperti ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijal, ilmu takhrij hadis demi menjaga ketulinan riwayat. Kita juga boleh belajar kan, kita boleh belajar ilmu-ilmu ini agar kita dapat menentukanlah daripada untuk diri kita sendiri, kita dapat menentukan sama ada hadis itu sahih ataupun tidak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab, insya-Allah. Sekarang kita telah sampai kepada kesimpulan. Bermaksud kita pun telah nak habis dah kan. Panjang lebar saya terangkan tadi. Baiklah, kesimpulannya, menjaga ilmu hadis ni bukan sahaja penting dari sudut keagamaan, malah dari sudut kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi dan juga politik kan. Ia menjamin kesucian ajaran Islam dan memastikan umat Islam tidak terjerumus ke dalam kesesatan ataupun penyelewengan. Okey, para ulama Islam telah menunjukkan contoh yang ketekunan luar biasa dalam menapis hadis-hadis yang sahih agar kita hari ini tidak terkeliru. Kita perlulah berterima kasih kepada mereka dengan mendoakan kesejahteraan mereka di alam sana kan. Jadi maka sekarang ini jadi tanggungjawab kita pula untuk meneruskan usaha menjaga dan menghormati ilmu hadis agar ia kekal menjadi sumber
petunjuk sepanjang zaman. Seperti mana awal tadi, untuk berlakunya kelewatan dalam kumpulan hadis pun, apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya juga adalah untuk memastikan hadis itu sahih dan juga tulen yang berautoriti terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.